Video 42 di Tasik Berisik. Hai, Assalamualaikum rakan-rakan online. Sambungan video kemarin, selesai solat Isyak, anak-anak apa lagi sibuk nak mandi. Tak sabar katanya, maklumlah dari petang tadi tahan nak mandi. Saya pun bawalah anak-anak mandi. Nampak tak tu Abang Uzai? Nak terjun tapi takut sebenarnya. Waktu ni saya teman anak saya mandi. Nampak tak si kecil tu? Dia pun sibuk nak tengok abang dia mandi. Sama tak muka kami berdua? Waktu ni adik dah sihat dah. Malam tu kami ada buat BBQ. Mujur lah kami ada bawa daripada rumah. Kami bawa ayam, kami bawa soses, kami bawa ikan, periuk nugget, semua kami bawa daripada rumah. Barang-barang mentah tu kami dah siap perak dah di rumah. Arang pun kami bawa daripada rumah. Kami tak tahu kat sini ada sediakan arang. Nampak tu suami saya tengah bakar ikan. Saya tahu makan saja. Time ni anak-anak pun dah tak mandi dah. Semua dah lapar dah. Sebab tu ada biasa lepas mandi mesti lapar. Nampak tu, busy kan suami saya? Kanan kiri dia jaga ikan dengan ayam, dia takut hangit. Waktu ni kami tunggu Pak Teh, abang kepada suami saya. Malam-malam pun masih nak petik lagi buah rambutan. Mujurlah makan banyak buah rambutan, tak batuk kami. Ini pula video keesokan harinya. Waktu ni kami baru selesai sarapan pagi. Kami pun tak tahu apa yang kami sembahkan pada waktu ni. Nak tahu, saya masih terkejut dekat sini. Masih lagi ada nasi lemak biasa RM1.20 dan nasi lemak ayam RM1.50. Selesai je sarapan pagi, kami semua naik bot pusing-pusing Tasik. Nak tahu tak, time ni saya sebenarnya takut berani je. Almaklumlah, terlebih muatan. Setiap checkpoint tu, pemandu bot tu akan berceritalah tentang Tasik ni. Kalau dapat tu hak yang nampak kubur